sakit. Mati itu sendiri musibah kerana dia sakit. Bahkan mati itu sendiri musibah sebab apa? Masa kita nak mati, adanya musibah yang menimpa saat menjelang kematian selain sakratul maut, namanya adalah gangguan syaitan. Dipanggil hadratus syaitan. Syaitan akan hadir menyerupai wajah orang-orang yang telah meninggal daripada orang yang kita sayang. Dia suruh kita mati bukan agama Islam. Itu pun musibah juga. Batu musibah sakit mati lagi sakaratul maut. Tapi ada benda ulama sebut musibah lebih besar daripada sakit mati, lebih besar daripada gangguan syaitan, iaitu amalan kita dah terputus. Dah tak boleh nak taubat, dah tak boleh nak sedekah, tak boleh nak salat, tak boleh nak buat amal-amal lain, dah tak boleh. Kecuali mereka yang telah masa hidupnya merancang amal jariahnya. Itu yang Nabi sebut amal yang tak terputus, anak yang saleh, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat. Termasuk juga dalam hadis ni, orang yang mati berjaga di medan jihad atau di jalan Allah. Dia mati dalam keadaan sedang menjaga dan membela agama Allah. Contoh murabit ni orang yang jaga di perbatasan, nak jaga negara orang Islam, nak jaga nyawa orang Islam, atau dia buat kerja-kerja dakwah. Dalam dakwah tu dia mati, tapi dengan syarat dia ikhlas. Dalam dia nak mencari ilmu, meninggal. Itu murabit juga maknanya. Dalam duduk tunggu waktu solat, sementara nak tunggu tu duduk itikaf, meninggal. Itu murabit juga. Asalkan dia sedang berada di dalam keadaan yang baik, nak tunggu buat amalan baik, itu dipanggil murabit. Kalau tunggu beratur nak makan nasi kandar, itu tak masuk. Kecuali dia niat nak beli, nak belanja orang. Okey. Tengoklah tujuan dia. Tengok atas nawaitu dia. Kalau dia nak makan, tujuan dia nak makan tu nak bagi dia kuat ibadat, okeylah. Tapi kalau dia nak makan tu sebab nak ambil gambar tunjuk orang, saya makan harga nasi kandar RM300. Ada kan zaman sekarang orang berlumba-lumba, bukan ambil gambar, dia nak tunjuk yang dia boleh makan semahal itu. Bukan habis pun. Orang buat rekod, saya makan nasi berlauk harga RM100. Dia buat lagi nak pecah rekod RM300. Ni apa punya kerja ni? Islam tak pernah ajar macam tu. Nabi kata makan sekadar menegakkan tulang belakang untuk kamu beribadah. Kalau makan sampai RM300 agak, lepas tu pergi semayang. Tahajud ke? Boleh panggil tahajud? Boleh mengaji ke? Nak mengaji pun mata dah melekat. Orang kena mengaji ke dia? Macam mana? Dah berat dah, terlalu kenyang kot. Yang lebih nambahkan lagi dosa, membazir. Ini satu trend, jangan ikutlah. Trend macam ni bukan trend yang baik. Apatah lagi kalau makanan itu ialah orang miskin teringin nak makan, dan sebagainya. Kita boleh makan semahal itu. Dia makan RM3 je. Saya pernah tengok sekali tu, saya pergi makan, ada satu orang pakcik tua datang masuk, naik basikal, memang selekeh dia pakai, datang-datang minta nasi putih, kuah, kan, kuah campur macam tu. Dia makan gitu je, tak ada lauk apa. Saya tengok tu, ingatkan mula kadang-kadang kan banyak restoran tu macam dia bagi makan free je lah, kan, dia bagi je, tak kira pun. Tapi kita rasa kesian lah, kan. Dia kata tak ambil lauk ke cik? Dia kata lauk mahal gitu. Belanja lah. So
Suruhlah dia pergi ambil lauk. Oh, dia lah lauk ke dia. Kan? Kita tak sampai hati. Kita nak makan pun Allah rasa serba salah. Kita ni sampai 3 lauk. Telurnya lagi, ayamnya lagi, ikannya lagi. Oi, dia tak ada lauk ni. Oh, rasa bersalah betul. Jadi belilah, bagi kat dia makan. Punya seronok dia makan. Ya Allah, kita tengok dia makan pun kita hilang saya makan pula. Sebab gembira, ya? Sangat gembira. Okey, baik. Kerana orang yang mati dalam menjaga perbatasan di jalan Allah, amalannya akan dikembangkan sampai kiamat dan dia akan selamat daripada fitnah kubur, daripada azab kubur. Kemudian Nabi bersabda, adapun orang yang berjihad lebih besar daripada jihad menjaga di perbatasan itu, jihad melawan nafsu. Inilah jihad yang paling besar. Baik, macam mana nak lawan nafsu? Kita minum tajaan kita dulu. Ni latih. Ni O. Kak tu nak minum? Tak apalah, dapat pahala juga. Tak ada nanti yang bentak yang belum masaknya tu. Belum masak? Oh, okey, baik. Jazakillah. Dan rumah ada 4 bagian, 4 Okey, baik. Macam mana berjihad nak melawan nafsu? Maka para ulama telah mengajar kepada kita ada beberapa kaedah untuk kita mendidik nafsu. Kerana nafsu ini adalah seumpama seperti benda yang tak pernah kenyang. Nafsu ni sifat dia, dia tak pernah faham apa itu erti kenyang. Bagi makan pun duk lapar lagi. Sifat dia begitu, tabiat dia begitu. Jadi nak bagi dia rasa bersyukur supaya dia rasa kenyang tu, menghargai rasa kekenyangan tu, ada modul-modul yang telah pun disusun oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya yang disebutkan sebagai kitab Minhajul Qasidin. Beliau kata yang pertama, nak didik nafsu ini adalah dengan cara apa? First step sekali, kita nak bagi nafsu ni supaya dia tak melampau, tidak membantah dan juga tidak ingkar pada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Of course, kali pertama kita nak suruh dia suka apa yang Allah suka, dia tak akan suka. Sebab dia akan berontak. Dia nak kita suka apa yang dia suka, walaupun benda itu Tuhan tidak suka. Walaupun benda itu Tuhan tidak suka. Baik, yang pertama dia namakan ia sebagai musyaratah. Apa itu musyaratah? Iaitu kita meletakkan syarat. Nak didik nafsu ni kena give and take. Dalam bahasa orang putihnya, give and take. Ada masa kita beri, ada masa kita ambil balik. Macam tu. Dia tak boleh bagi je. Macam anak kita lah, bagi je handphone, memang kesudahnya dia tak bercakap dengan kita, dia bercakap dengan handphone tu lah. Bagi, cukup masa, bagi balik. Macam tu. Tu namanya musyaratah. Musyaratah. Ratah. Apa maksud musyaratah yang tadi tu lah? Iaitu contoh, bila nafsu nakkan sesuatu, kalau kita terus bangkang dia, nanti bila kita nak buat baik, dia lawan, fight back balik. Dia lawan balik kita. Susah. Contoh dia nak makan, kita bagi dia makan. Hari ni kamu nak makan kan, nak sedap-sedap, kita belanja dia makan. Tapi esok kita ajak dia puasa. Sebab itulah dalam Islam disyariatkan puasa Nabi Daud alaihissalam. Nabi larang kita puasa tiap-tiap hari.
Sebab nanti nafsu akan pastikan puasa yang kita buat tiap-tiap hari tu, daripada tiap-tiap hari puasa jadi tiap-tiap hari makan. Kita akan tinggal amalan itu. Nafsu akan gagalkan kita daripada buat amalan itu. Give and take. Ada masa kita bangun solat malam, ada masa kita rehat waktu malam. Dia tak boleh buat semua. Sebab sifat nafsu dia tak boleh paksa macam tu. Macam anak kita lah, kan? Paksa semua, mana dia nak dengar, kan? Kita kena pandai main tarik tali dengan dia. Ada masa kita lepas, takut dia jauh, tarik balik. Macam tu. Ya. Baik. Sama juga, ada masa dia nak layan drama. Bagi dia layan. Sejam je, cakap dia. Sejam. Lepas sejam, lagi kita baca Quran pula. Ini tak baca lagi. Macam tu. Cover balik. Sebab sebahagian ulama menamakan nafsu itu seperti bayi. Dia bayi. Dia kerja lapar, dia menangis. Dia lapar, dia menangis. Kita bagi dia susu, dia diam. Sehari dia lapar, dia menangis balik. Kena buat macam tu. Ya. Sebab dia nak membesar tu. Ya. Okey, baik. Yang kedua, tu stage 1. Stage nombor 2 pula, lepas kita dah give and take, kita kena pergi kepada proses yang berikutnya. Proses yang berikutnya dinamakan sebagai mulazamah. Mulazamah. Kita sampai asar kan? Asar lah ni awal kan? 4 suku. So berhenti 4:10. Okey. Mulazamah. Mulazamah. Mulazamah maknanya kita jadikan amalan itu rutin. Nafsu ni, kalau kita tak rutinkan amalan baik kita, sampai mati pun kita takkan istiqamah buat amalan baik. Sebab nafsu dia kena schedulekan dia. Kita kena buat schedule untuk dia, buat jadual untuk dia, baru dia akan follow. Kalau kita hari ni buat, patut kena buatlah lusa kan. Sebab semalam dah tak buat lagi. Lama sikit baru buat. Dia jadi susah. Sebab tu kita tengok kenapa setiap kali bulan Ramadan, awal Ramadan je orang ramai. Masuk je minggu kedua habis hilang. Sebab apa? Sebab dari awal tidak ada mulazamah. Nafsu tu tak dischedulkan, tak dijadualkan untuk membiasakan buat amalan itu. Jadi bila tak diadakan jadual, dia buat jadual dia sendirilah. Dia aturlah jadual sendiri untuk kita. Dalam istilah bahasa kita, disiplin lah mulazamah ni. Ya. Jadi kita kena make sure setiap hari ada jadual. Kalau boleh susun, pagi lepas subuh buat apa, subuh, lepas tu lepas subuh, tengah hari ke apa, susun jadual kita. Follow, ikut. Jangan susun saja, lepas tu harap-harap angat-angat tiap ayam tak jadi. Ya. Bila dah ada mulazamah, step nombor 3, muhasabah. Muhasabah tu kita buat check and balance. Tengok balik, nafsu follow tak? Kita ikut tak? Nafsu kita berontak tak? Kalau ada berontak, berapa kali dia langgar? Berapa kali kita buat? Itu proses nombor 3. Bila kita dah catat apa semua, dia pernah ingkar, pernah tinggal, pernah malas, pernah begini, pernah begitu, pernah begini. Pergi stage nombor apa tadi? Berapa dah? 4. Stage nombor 4 namanya muaqabah. Ni semua istilah Arab ni tak apa pun tak apa, yang penting faham lah. Jangan tulis-tulis Arab, nanti balik rumah suami tanya apa benda ni. Entah lah abang, saya nak menyebut tak erti benda ni. Muhasabah okey, jangan tak munasabah aja.
Mu'aqabah. Apa makna mu'aqabah? Mu'aqabah ni maknanya hukuman. Daripada perkataan uqubah. Hukuman. Apa maksud hukuman? Iaitu kalau kita muhasabah, kita cek nafsu kita ada langgar, dia tak ikut, hukum dia. Hukum dia. Sebagaimana ada salah seorang para salaf, dia tak terjaga solat malam pada hari itu. Tak jaga. Jaga-jaga tu subuh. Miss. Apa dia buat? Esoknya dia, pagi tu, dia niat berpuasa sunat. Yelah, jaga-jaga dah subuh. Puasa sunat ni boleh berniat selagi mana sebelum tergelincir matahari. Dia boleh niat lagi. So dia hukum hari tu dia puasa. Biasanya kita tak hukum. Hari ni kenduri lah Ustaz. Kenduri saya tak sempat lah buat solat sunat rawatib. Saya buat solat fardu je. Rawatib saya tinggal. Patutnya kena ganti. Ganti tu tak semesti amalan yang sama. Kita ganti esoknya, ganti dengan mengaji, tambah muka surat ke, ganti dengan zikir ke, contoh, ganti dengan sedekah ke, umpamanya. Biar pastikan ada denda, fine. Mesti kena ada denda. Sebab apa? Sebab kita nak melatih supaya nafsu tu tidak memandang remeh kepada apa yang telah ditinggalkan itu. Dia tak memandang remeh. Sebab biasanya setan akan masuk masa tu. Alah bau sehari. Lama-lama dia jadi apa? Alah bau seminggu. Lama-lama jadi alah bau sebulan. Alah bau setahun. Lah kali tak buat apa. Itu tipu daya syaitan. Perangkap-perangkapnya. Maka sebab itu dalam Islam, bukan amalan fardu saja boleh diqada dan ganti, tetapi amalan sunat pun ya. Amalan sunat pun boleh ganti. Contoh kita hari tu puasa, kecuali puasa fardu lah, puasa sunat. Ada isteri Nabi pernah berpuasa sunat. Tiba hari tu Nabi kata pada isinya, sahabat jemput kita makan kenduri. Aku berpuasa ya Rasulullah. Nabi kata buka puasa, ganti hari lain. Kita ada ganti lepas tu? Tak adanya. Sebab sunat kan? Solat sunat kan? Tapi boleh ganti. Contoh kita dah niat puasa, misalnya lah puasa hari putih lah. Biasanya hari putih kan, selalu orang puasa hari putih. Lepas tu dapat kenduri. Pergilah kenduri tu. Sebab kenduri tu hari tu je. Hari putih bulan depan punya puasa lagi. Utamakan kenduri tu dulu. Sebab kawan tu buat kenduri bukan selalu. Kan? Anak pun seorang dia ada. Bila lagi dia nak kenduri, takkan dia nak masuk kenduri pula. Ya, boleh. Kalau amalan itu menjadi sebaiknya qada di waktu dia juga. Tapi kalau solat rawatib, kita boleh qada dalam waktu-waktu solat fardu. Ya, esok tu kita tambahlah buat rakaat. Buat rakaat lebih sikit. Biasa kata kita buat 4. Semalam tak buat 8. Kalau biasa buat 2, esok buatlah 4. Macam itulah. Ya. Tapi boleh juga, ada ulama kata boleh juga kita qadakkan, tapi sebaik-baik qadak waktu duha. Memang apa-apa solat sunat kalau tertinggal, waktu afdalnya qadaknya di waktu duha. Sebab ada hadis riwayat Muslim, Nabi SAW pernah masa Nabi sakit di akhir hayat Nabi tak bangun solat malam. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi solat 12 rakaat di waktu duha, dan Nabi bersabda kepada aku, siapa yang dah biasa buat satu amalan
lalu dia tertinggal kerana sakit dia ke, ada keuzuran yang lain ke, dia ganti sebelum sebelum waktu tergelincir matahari, maksudnya sebelum zuhur lah. Tetap diberikan baginya pahala. Kalau solat malam tu dia qada masa tu pun diberi baginya pahala tahajud juga, walaupun dia kerjakan di waktu duha. Nampak? Tapi dengan syarat tinggal tu dengan uzur lah, bukan malas. Kalau malas, ingat duha esok lah buat. Itu tak dapat lah. Itu tak dapat lah saya saja. Qabliyah subuh kan, kita dah terlambat. Boleh qada. Boleh qada selepas solat fardu subuh pun boleh. Atau yang sebaiknya kalau nak keluar daripada khilaf, sebab ada ulama makruh kan lepas subuh kan, boleh tunggu sampai matahari naik sepenggalah, kurang lebih 15 ke 17 minit, kita qada balik qabliyah subuh tadi. Ya. Buat terus qada pun tak apa kan. Macam mana? Tak faham. Ikut jemaah dulu. Yelah memanglah. Utamakan jemaah tu dulu. Ya. Kalau kita datang jemaah dah nak mula solat, haram kita solat qabliyah pun. Haram. Sebab kalau dah start iqamah, Nabi sebut kalau dah start iqamah, tidak ada lagi solat sunat kecuali solat fardu. Siapa buat solat sunat masa tu pun dia kena keluar. Dia kena keluar daripada solatnya, qat'us solat. Dia kena potongkan solat dia, pergi sambung solat fardu. Kecuali kalau dia dah nak akhir lah. Contoh dia dah lepas rukuk yang kedua, tu dia habiskan. Tapi dia kena cepat-cepatkan lah. Tapi kalau dia baru rukuk pertama, wajib dia keluar. Dan dia menyegerakan mengikuti imamnya. Niat sama je. Niat qada lah. Cuma lafaz yang ucapan niat duha ke apa tu sama je lah. Sama. Ya. Baik. Mana dah tadi kita? Itu namanya muaqabah ya. Maknanya ganti balik ya. Pernah ada sahabat Nabi Ibnu Umar, dia terlepas solat isyak berjemaah. Dan Nabi sebut siapa solat isyak berjemaah seperti menghidupkan separuh malam. Kalau subuh seperti sepanjang malam. Apa dia buat? Malam tu start separuh malam kedua, dia solat malam sampai subuh. Sebab nak gantikan pahala solat isyak berjemaah itu. Kalau separuh malam jam berapa kita? Daripada maghrib sampai subuh berapa jam kita ada? Kita start maghrib sekarang ni awal kan pukul 7. 7.10 sikit lah. Ambil lah pukul 7 senang je. 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11. Sekarang ni sebelum pukul 6 dah masuk kan. Tak apalah kita tak lah 11. 11 bagi 2, 5 jam setengah. 5 jam setengah. So kita tolak lah balik. 8, 9, 10, 11, 12, 12 setengah. Maknanya daripada 12 setengah semayang malam tu sampai pukul 6 tu. Sebab dia nak dapat balik pahala terlepas solat isyak berjemaah. Kalau tak mampu nak ganti macam tu pun denda, buat sikit lah. Ini nafsu tengok cantik lah. Tak ada apa denda ni. Tak dapat jemaah, kita buat sendiri. Ya? Buat sendiri. Buat sendiri ni maksudnya? Kita tak, jemaah tak dapat. Kita semayang je sendiri. Tak boleh ganti jemaah. Memanglah kena semayang sendiri. Kena semayang jugalah. Tapi kalau kita nak ganti, dapatkan jemaah tu, pahala jemaah tu yang dia bangun solat malam pula, separuh malam tu sampai menjelang subuh. Faham? Dah dapat wake up call lah. Dah kena balik dah tu. 3 minit je lagi kita nak habis dah. Ya? Perempuan afdalnya solatnya di rumah. Ya, tapi kalau dia mampu berjemaah di rumah, buatlah berjemaah di rumah. Contoh ada anak-anak dia ke yang boleh solat menemaninya berjemaah, anak perempuan dia lah. Solatlah dengan anak perempuan dia. Jangan dia solat masing-masing pula kan.
Tapi kalau dia tak mampu nak berjemaah, tak ada juga mahram dia yang boleh bawa dia ke, ataupun dia nak solat di rumah tu kerana ada kekangan yang lain misalnya, dia tetap dapat pahala jemaahnya itu. Itu kelebihan bagi orang perempuan. Ya. Kalau anak dia lelaki Ustaz jadi imam Boleh. di rumah. Katakan anak dia baru balik kerja, balik lambat kan, tak dapat nak hadir, penat dah nak pergi start kereta pun dah tak larat, mungkin masjid jauh pada rumah dia, dia boleh solat berjemaah dengan ibu dia. Yang ibu dia pula kata, dah kau penat biar mak lah jadi imam. Yang ni mak yang melampau. Jadi dia Aminah Wadud pula. Jadi Aminah Wadud. Ya, baik. Ni? Macam Ha. satu tekor ikut suka. Ada yang ikut tak dapat sampai keluar bini. Baik. Okey, itu namanya muaqabah. Last, mu'atabah. Stage yang terakhir namanya mu'atabah. Daripada perkataan atabah. Atabah tu maknanya memarahi diri. Maknanya bila kita tertinggal juga, gagal juga untuk kita mendidik nafsu kita, kita perlu untuk mu'atabah, marah kat diri kita. Tadi Ustaz menghukum. Tadi hukum. Tapi katakanlah hukum pun tak patuh juga. Jadi perlu kepada proses mu'atabah. Maknanya kita memarahi diri kita kerana tidak taat dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mu'atabah ni salah satu dari proses muhasabah jugalah. Tapi dia agak lebih keras sikit. Dia agak lebih keras sikit. Seperti kita marah pada diri kita, takutkan diri kita pada azab Allah, ingatkan, dia lebih kepada muzakarah lah, bagi kita ingat kepada orang-orang yang ingkar, orang-orang yang lalai, ni apa hukuman dia. Ni salah satu daripada sifat-sifat untuk bermujahadah dengan nafsu. Baik, wallahu ta'ala alam. Nanti kita akan sambung perkara yang ketiga dalam pengajian yang akan datang. Dan kita jangan lupa baca doa yang Nabi ajar untuk meminta nafsu yang baik. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ini salah satu doa yang kita baca. Kita minta pada Nabi SAW, ya Allah, ati nafsi, berilah kepada aku satu nafsu yang bertakwa, yang takut padamu. Wa zakkiha, dan bersihkanlah nafsuku ini ya Allah, kerana engkaulah Tuhan yang boleh membersihkannya. Maknanya kalau kita sendiri nak didik nafsu tanpa pertolongan Allah, takkan berjaya. Mesti minta tolong dengan Allah, kerana engkaulah penolong, pemilik kepada hati itu dan yang menguasai nafsu itu. Anta waliyuha wa maulaha. Ini salah satu doa yang kalau boleh kita selalu membacakannya. Baik, wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ajmain. Allahumma adina bil ilmi zaina bil hilmi wa qina bit taqwa jina bil afiyah. Allahumma afina bi kulli bala'i dunya wa adzabil akhirah syarri dunya syarri akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin.